di peringkat ASEAN lebih-lebih lagi, ya, kita juga melihat contohnya, ya, alternative to detention misalnya. Kalau kita cakap luar sikit dadah, penjara. Ya, pengurusan penjara moden sekarang bukan kurung orang dalam tembok, tak. Ya, sabit saja terus letak dia dalam komuniti. Sekarang itu adalah arah atau trend pengurusan penjara moden. Cuba tanya DCP Zain, dia setuju ke tak? Dia punya tangkap operasi apa semua tu, buka IP, sabit, jangan letak dalam tembok, letak kat luar. Jadi itu antara yang kita kena balance antara ni. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Saya Profesor Madya Dr. Mohsin. Saya psikiatris selaku Ketua Jabatan Perubatan Psikologi di PPUM lah. So setiap hari memang tidak dinafikan pesakit datang mendapat rawatan dan kami kena masukkan pesakit. Kadang-kadang saya boleh kata ini bukan accurate data sebab kita di hospital selalunya kita tak ada clear data. Tapi saya boleh kata 40% tu even sakit mental, mereka ada underlying problem of addiction. Nowadays even yang ambil mushroom dah makin meningkat. Jadi masalah ni macam saya memberi pendidikan kepada doktor jugalah berkenaan dengan addiction. Saya selalu memperkatakan kita ada dasar dadah negara 2017 masa Datuk Seri Zahid pada masa itu. So kita ada 3 skop di situ. Harm reduction, demand reduction dan supply reduction. Kita selalu cakap pasal demand reduction tadi. Memang saya sangat setuju sebab saya pun medical, polis pun bawa pesakit ke hospital. Saya cakap dekat doktor-doktor junior, saya cakap tengok polis pun dulu bawa ke lock up dulu, tapi sekarang bawa ke hospital dulu sebab untuk dapat rawatan. Jadi ada grup-grup ni yang berjaya sampai ke kami dan terus mendapat rawatan di hospital. Cuma satu saya nak bangkitkan pasal supply reduction. Saya selalu bercakap dengan doktor, kita dah ada atas dadah berbahaya 39B, hukuman gantung sampai abolish hukuman gantung. Kita nak hantar orang ke neraka, itu bukan kerja manusia. Tapi orang dadah still available. Kenapa ini berlaku? Sampai ke Australia benda ini ditemui masa dihantar. Memalukan jugalah. Dan saya kata dulu kita ada macam polis Malaysia adalah second to Scotland Yard masa saya student dekat Dublin dulu. So polis ada banyak buat mungkin surveillance, inspection. Tapi kita dengar cerita tiba-tiba rampasan bernilai 2 juta di tengah-tengah bandar. Where's the what they call kita punya intelligence? Sebab masa sebelum dia besar, masa itulah dia detect. Sebelum dia sampai ke apa tadi, macam konsert, macam di UK, orang pergi ke konsert ada pihak neutral yang akan survey, even sniffing dog to make sure they are not bring drugs. So this is issue kita kena lihat dengan, sebab saya ditanya oleh media juga masa kejadian yang ada kematian hari itu. Jadi kita kena lihat balik berkenaan dengan how to beside we address the issue of harm reduction. Of course that's quite clear. Thank you very much Datuk Seri sebab understanding is there. Demand reduction in term of treatment that we provide, tapi supply reduction ni saya doubt where is the direction. Kita hari ni pun saya rasa saya orang pertama cakap pasal supply. Walaupun saya doktor by right, saya satu grup dengan Dr. Kafiz dengan ni, tapi saya rasa isu itu kan tak boleh overlook. Very important issue. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan sebab saya rasa alhamdulillah lah hari ini saya sampai kepada Datuk Seri. Saya buat research di penjara juga dan juga saya terlibat dengan lembaga penasihat ADK PLAB, Pusat Latihan Akademik, Pusat Latihan ADK Kebangsaan di Sungai Petani. Tapi isu ni saya rasa alhamdulillah hari ini sampai ke pihak sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Mesti boleh lagi.